Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hai guys. Okey, bertemu kembali bersama dengan saya Checkpoint Aini. Okay, so guys, hari ni Aini nak bawa korang pergi percutian di Sabang dan Aceh di Indonesia. Okey, percutian kami selama 4 hari 3 malam. Okey, so jom layan video ni sampai habis. Assalamualaikum guys. Aini kita mini, saya lah Checkpoint Aini. Okay, so guys, so sekarang ni kita orang ada dekat airport. Sekarang dah pukul berapa? 6 suku. So kita orang dah check in baggage kita orang. So sekarang ni kita orang nak pergi holiday. Mana kalau korang tahu, kena tengoklah konten ni sampai habis. Okay, so guys, sekarang ni kita orang dah nak semai subuh dulu. Okay, sebab tiket kita orang pukul 7.20. Okay, so tadi kita orang dah check in baggage, semua dah makan apa semua. So sekarang ni kita nak semai subuh, lepas tu dah siap-siap tukar baju apa semua. Lepas tu kita boleh naik flight. Okay, let's go guys. Guys, so sekarang ni Aini perjalanan daripada KLIA 2 menuju ke Bandar Aceh. So Alhamdulillah dalam masa perjalanan 1 jam setengah kita orang dah sampai ke airport Bandar Aceh. Okay, so ni baru first time Aini jalan kaki turun daripada flight tu menuju ke airport. Biasanya kan kalau kita dalam kapal terbang tu terus turun ke tangga terus masuk dalam airport kan. So rasa suasana dia agak berbeza. Okay guys, setibanya kami di airport, Pak supir kami telah pick up kami dan bawa kami jalan-jalan dahulu sebelum pergi ke ferry untuk menuju kami pergi ke Sabang. Okay, dia dah bawa kita orang jalan-jalan ke Bandar Aceh, tempat di mana orang kata kejadian tsunami. Okay, so sekarang ni kita orang sedang beratur nak masuk dalam ferry di mana kita orang daripada Bandar Aceh nak menuju ke Sabang. Okay, so ferry ni mengambil masa lebih kurang 1 jam daripada Bandar Aceh ke Sabang. So kita orang berada di Sabang selama 3 hari 2 malam dan di Bandar Aceh selama 1 malam sahaja. Okay, so jomlah ikut kita orang jalan-jalan. Okay guys, setelah hampir separuh hari kita orang dah dibawa jalan oleh supir. So sekarang ni kita orang nak check in di resort. Nama dia adalah Mata Air Resort. Cantik kan? Siap ada kolam renang lagi. Korang tengoklah view dia. Cantik sangat. Lagi-lagi kalau waktu pagi. Memang sejuk. Okay, so korang layanlah view dekat Mata Air Resort ni.
Okay guys, selepas kita orang dah check in dalam resort, okay, so kita orang dah bersihkan diri apa semua, kemudian tour leader, okay, sorry guys, tadi hari ni cakap supir, rupanya sebenarnya tour leader, sorry sangat. Okay, diorang bawa kita orang pergi ke satu puncak bukit ni untuk kita orang tengok view sunset. Korang layan lah, tengoklah video ni, di mana sunset tu cantik sangat guys. Okay guys, so setelah tour leader bawa kami pergi tengok view sunset, sekarang ni diorang bawa kita orang ke satu masjid, iaitu Masjid Agung Babu Salam di Sabang. Okay, so sekarang kita orang solat maghrib berserta jamak isyak. Okay, lepas kita orang dah solat jamak semua, kemudian tour leader bawa kita orang makan dan kita orang boleh masuk ke dalam bilik dan tidur.